Korang tahu tak, setiap kali kerajaan bentang belanjawan Malaysia, ramai akan terus komen macam bajet tu dah lulus. Padahal sebenarnya itu barulah trailer, belum lagi full movie lagi. Belanjawan ni sebenarnya bukan benda yang kecil. Dia adalah pelan kewangan negara, nak bagi tahu rakyat yang kerajaan nak belanja kat mana, nak bantu siapa dan potong bahagian mana. Tapi apa yang dibentang dalam parlimen tu belumlah muktamad. So lepas pembentangan akan masuk fasa debat parlimen lah kan. Kat sini semua YB boleh hentam, boleh bantah atau cadang benda baru. Contohnya PM umum potong gaji menteri 20%. Tapi masa depan ada YB yang bangun cakap 20% tak cukup, nak potong lagi dalam 25%. Duit tu bagi kat rakyat. Kalau majoriti setuju dan kabinet pun okey dan terus akan ubah. Sebab itulah bajet ni sebenarnya dia fleksibel. Dia boleh berubah sebelum rasmi diluluskan. Dan Malaysia ni sistem parlimen kan. Maksudnya bajet kena lalu parlimen dululah barulah sah. Tak macam Amerika Syarikat. Kalau presiden dan kongres tak setuju bajet, terus shutdown satu negara kan. Dekat sini kalau tak setuju pun parlimen tetap panas je. Tak gelap lagi lampu-lampu pejabat. Jadi bila orang share belanjawan 2026 dah pun diumumkan, aku nak korang ingat itu barulah bentang je. Belum lagi diluluskan. Yang sebenarnya cuma bila parlimen dah debat dan dah ada yang angkat tangan, barulah dia jadi sah. Tapi aku nak tanya korang satu je, kerajaan pun ada bajet tahunan. Kau ada bajet rumah tak? Atau tiap-tiap bulan pun dah jadi defisit negara?